Untuk tahun ketiga, PKNS menyertai MIHAS kejuaraan matrik, dan untuk tahun ni PKNS membawa 14 usahawan di bawah pavilion PKNS. The government has strongly encouraged Malaysian companies to embrace digitalization in trade to remain globally competitive. Dari event ni saya dapat tahu lagi cara nak attract orang luar untuk collab dengan kita punya produk lah. Ini adalah kali yang keempat kita sertai MIHAS, dan saya rasa memang kali ni dia lebih bagus, dia punya leads pun lebih berkualiti. Of course kali ni lebih meriah dan sangat best lah. Dan alhamdulillah potensial buyer yang diuruskan, yang dibawa masuk oleh Matrik sangat-sangat membantu, sangat-sangat berkualiti. Berpeluang berjumpa dengan syarikat-syarikat dalam dan luar negara yang berminat dengan produk, idea, dan insya-Allah ada peluang untuk berkolaborasi bersama. Bagi saya sangat bagus untuk saya sebagai usahawan untuk kembangkan lagi saya punya network supaya saya boleh kembangkan lagi saya punya perniagaan.